korang pernah tak mengalami masalah di manakala jenama yang sama, saiz yang sama, tetapi harga dia berbeza? Okey, kita hari ini nak cerita sikit pasal masalah ini yang korang mengalami ni. Okey, so okay guys, depan Wan Cina ni ada satu biji Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275 35 22. Okey, tayar ini adalah buatan Germany. Okey, so tadi Wan Cina baru cakap masalah tayar dia sama saiz, sama jenama, sama model, tetapi harga dia beza. Bukan beza sikit, beza banyak. Kenapa? So, tayar contoh, ini adalah made in Germany. Kita sekarang, baru Wan Cina review tayar pasal buatan China ni. Yang hari itu Wan Cina review pasal Assurance Max Guard. Okey, ini model China pun akan keluar. Okey, memang dia ada untuk yang buatan China. So, kita nak banding macam tu sebab sekarang yang Wan Cina tak ada yang buatan China tepi Wan Cina. Tapi, sekarang kita nak cerita. Okey, negara kita ada satu panggil import tax. Okey, import tax untuk tayar yang luar negara buatan Germany ini ataupun buatan France ke, buatan mana, Amerika ke mana ke kan, 40%. Okey, tayar dia bayangkan 40%, kita cakap 1000 lah. Tayar tu sebiji kos dia 1000. Kalau tambah 40 import tax dia dah jadi 1400. Okey, korang dah boleh bayangkan kenapa harga dia memang tak masuk akal. Kalau yang buatan China, harga dia lagi murah. Sebab tayar China tak ada tax. Kalau ada tax pun, tax dia sangat kurang. Berapa persen saja. Okey, bandingkan dengan tayar buatan Germany ini, korang akan fikir, Germany lagi bagus kan? Ke China memang tak bagus kan? Dia bukan macam tu. Harga dia beza sebab tax dan juga kalau cakap pasal kualiti, China punya sangat bagus juga. Itu pasal sebab banyak jenama sekarang, dia dah tukar kilang diorang kepada kilang China. Okey, ini adalah semua info yang Wan Cina dapat. Wan Cina pergi kilang luar negara semua, kilang China, kilang luar negara, semua yang info Wan Cina dapat. So, Wan Cina bukan main-main cakap saja. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita nak cerita sikit pasal kenapa dia ada beza banyak dekat harga dia. Masalah ni muncul dekat rasanya saiz besar saja. Saiz kecil memang kurang sikit lah. Kalau korang nak tanya saiz kecil made in France punya tayar ada ke tak? Sorry, memang tak ada. Takkan ada orang masuk. Okey? Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.